Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahun baru. Jom tengok kartun buat kari giabok kambing. Mula kita tumis bahan tumis dulu je. Bawang putih, bawang merah, halia, daun kari. Lepas tu ni bahan yang blender halus. Ketumbar, jintan manis, lada hitam kita masuk dalam kuali yang kita tumis bawang tadi. Lepas bawang tu naik bau ya. Tu bahan rahsia lah konon-kononnya. Okey, bawang dah garing, rempah dah masak, masukkan ubi, masukkan tomato. Lepas tu kita kacau-kacau lah dia biar sekejap kan. Kalau kari kambing ni mesti kena letak tomato, baru ada ubi. Lepas tu ni rempah dia. Dalam rempah ni kat tu blender bawang, halia, bawang putih, garam masala, rempah kari, cili kering, kunyit dengan serbuk cili blender. Okey, lepas tu dia dah ni kita tumis sampai naik minyak. Okey, tumis sampai naik minyak, sampai ubi pun dah empuk sikit. Okey, dah naik minyak kan. Kita letak lagi giabok kambing. Tada, inilah hero dia hari ni. Giabok kambing ni akak Tun dah rebus dah dulu bagi lembut. Masukkan dalam tu. Lepas tu kacau-kacau lah, bagi dia perap sikit. Kacau-kacau dulu. Lepas tu kita masukkan lupalah Kak terlupa masukkan daun ketumbar tadi tu. Kita masukkan daun ketumbar dulu, baru dia ada wangi, baru dia ada Okey, lepas tu kita tuang santan ya. Dan lepas tuang santan, okey, kita kacau-kacau dia, biarlah dia mendidih sampai ubi kentang tu betul-betul empuk. Kita kacau. Lepas tu kita tutup. Dah tutup. Okey, ni dah masak dah. Tada, dah siap. Kari giabok kambing. Aduhai. Sedap bahang. Rasa ala-ala Hollywood gitu. Ibu tengok ya. Belum siap lagi. Amat panjangnya video ni. Okey, tada, dah siap.